Okay guys, nak cari kereta MPV yang bajet-bajet, di sini saya ada satu pilihan untuk korang lah. Okay, so yang ini adalah Nissan Serena tahun 2015 2.0. Okay, so kereta ini bulanan dia hanya dalam RM700 sahaja. Okay, kereta ni korang boleh loan lagi 9 tahun. Okay, boleh buat full loan lagi ya. So boleh kata kereta MPV ni bulanan dia bawa RM1000. Memang sangat berbaloi, sangat bajet. So korang boleh tengok untuk kereta ni punya cat dah, semua dah siap satu layer cat yang baru. Okey, lampu semua masih cantik lagi, tak ada crack. Engine pun tak ada bunyi pelik, gearbox pun cun-cun lagi. Okey. Lagi yang most important interior dia sangat cantik lagi. Dia tak macam kereta yang lama sangat tau. Dashboard semua cantik punya. Kerusi dia ni fabric lah. Okey, fabric seat. Original radio system. Okay, yang ini belum tukar Android player lah. So after beli boleh pergi tukar Android player. So kereta ni ada dua power door, sebelah kiri dan kanan pun ada. Okay, seat dia masih cantik lagi lah. Ada armrest sini dan boleh jadikan sebagai kerusi lah. So sini boleh duduk 3 orang, belakang sini boleh duduk 2 orang lagi. Okay, atas ada aircon blower lagi lah setiap duduk punya tempat. Alright, so untuk design belakang dia pun nampak okey lagi lah, walaupun dia model tahun 2015 tapi nampak tak boring. Okey, Nissan Serena ni dia sangat-sangat jimat minyak. Kalau pakai untuk bawa family jalan jauh memang sangat sesuai sebab sangat-sangat jimat minyak. Lagi maintenance pun murah juga. So saya percaya maintenance dia 200 lebih lah dah boleh settle. Okay, so kawan-kawan, kalau korang minat nak cari kereta MPV yang bajet-bajet, bulanan bawah RM1000 punya, saya suggest korang ambil kereta ni lah. So itu saja kawan-kawan, kalau korang minat sila komen dekat bawah dan kita jumpa next review.